Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, hari ni hari kedua di Kyoto. Apa benda? Fushimi Inari. Apa benda tu? Tiang merah. Tokong lah ni. Kau janganlah, kita piarlah tengok daripada bawah, Bob. So, ni dia punya tokong Nah. Tengok. Itu tiang dia. So kita datang semata-mata nak tengok tiang ke, babe? Janji ambil gambar. Tanda adik kat sini Cantik aspek. Adik. Oh, lomak weh, spek baru, Mat. Macam adik Cik Nuris. Oh. Buat tangan. Ui, terus pakai, Mak, hari ni. Buat tangan, Mat, buat tangan. Buat tangan, Orang kata kalau datang Jepun ada beli barang. Ada. Kita beli spek. Oh, ni lah tiang dia. Ini bukan merah, ni oren. Orang kampung. Orang Temelloh ah. Seronok dapat jumpa orang Malaysia tu. Mau tanya sikit lah. Ini apa tempat? Sorry boleh ambil video Okey. Tak, aku tak expert sangat. Tak apa. Okey. Ini temple yang Japanese lah. Oh. Temple tu Japanese. Derang ni orang Japan ni dia agama apa? Agama dia orang sendiri lah. Oh, Bukan Buddhism. dia bukan Buddhism lah. Tapi lebih kurang macam Buddhism lah. Okey. Ini orang Jepun tu. Orang Malaysia weh. Malaysia. To Osaka. 3 days Osaka, then after go to Tokyo. Orang Malaysia cakap bahasa Melayu lah. Kau nak cakap English aku Kita stay kat Osaka. Lepas tu hari ni travel pergi sini. jauh lah. Tak jauh, dekat je jauh lah. Berjalan je lah. Kenapa? Kita risau kenapa? Osaka kita duduk berapa hari? Tak boleh. Jalan. 2 malam, bye. Ini kita habiskan masa hari ni kat sini pun tak apa. Jangan. Aku risau Bob tu. Aku pula. Dia dah something. Okey. Saya something kau jalan je. Bang, sorry dia pasal dia over city. Oh, tok. Serius terkejut aku. Betul-betul sebelah telinga aku dia pekik, Mat. Duit shilling. Ini nampak menarik tapi itulah minyak dia risau pula kan. Takoyaki. Kau beli. Kau serius lah? Mana halalnya? Oh, ada halal. Halalan thayyiban? Halal. Okey. Bang, cakap pasal abang. Oh, takoyaki yang delicious ya? Kau letak ambil duit sampai aku. Takoyaki yang delicious ya? Andres delicious ya? Delicious Daging apa tu bayi dia letak tu? Oh, sotong. Seafood tadi, Mat. Oh, alright. So disebabkan seafood dia jadi halal. Satu cukup lah kan? Satu je. Disebabkan dia seafood dia jadi halal. Kita pun beli. Tak tanya, ada bagi salam tadi? Dah bagi salam. Dia jawab apa? Test sekali. Dia jawab Dia kata halal. halal. Assalamualaikum. Tak jawab, Mat. Dua kali aku bagi salam. Dia tak jawab, Mat. Lepas tu kita, itu just percubaan. Aku belum suruh dia mengucap kalimah syahadah lagi. Hai. Yalah kita potong bang. Potong tengah beratur kita seramba je. Sorry. Kau. Tak ada ketam ni, dia bakar tak ada apa. Tak, memanglah dia ketam. Kau tengoklah minyak apa dia letak, Man. Minyak ketam. Minyak babi. Direct terus kau tanya minyak babi. Dia buku tu dia menandakan yang kita dah pergi semua attraction punya kawasan dekat Kyoto. Faham. Okey, tak apa, kita repeat lah. Kita punya tujuan bukan attraction tu. Nanti kita repeat pula. Okey, dia kena repeat lah tu. Oh, bermakna kena datang balik ni? Dengan family lah pula. Wah. Dia buat family. Kita buat insya-Allah buat family Oh, tak boleh ambil video. Aku kan, dia buat benda ni tapi dia tak benarkan kita ambil video. This is a secret and ritual. Please retain from taking picture. Orang datang sini memang nak ambil gambar. Mesti nak ambil video, betul? Tapi kau tak benarkan orang ambil gambar atau video. Pelik Tapi tak apalah, kita respect lah. Dia suruh jangan ambil gambar, kita tak ambil gambar lah. Jangan pula situ.
Kau nak letak juga benda tu ke apa? Ha? Nama dia buat wave. Betul-betul dua-dua Fakrul baik. Nama Fakrul ni memang barai baik. Kenangan dia nak letak nama letak itu. Tanda hadir. Tanda hadir. Oh agak-agak lah Mat. Jadi kita buat kat Osaka lah, Osaka. Dah saya nak tengok itu nama-nama yang 16 ninja tu. Nak tengok nama dia. Yang mana satu? Oh, pandai kau baca bahasa Jepun Oh, amazing. Itali. Tadi Spain. Ini je. Janganlah cakap situ. Oh, mereka ambil gambar. Aku ingat mereka nak bergaduh. Mereka ambil gambar. Okey. Ni angle yang paling cantik. Hey, Oi, orang tu nak ambil gambar. orang nak ambil gambar. Ni, taekwondo. Hai. Hari siapa try. So, kita dah sampai ke pit service. Apa nama tempat ni? Teriyaki. Teriyaki. Kedai helmet teriyaki second hand. Second karat. Yo. Teriyaki. Teriyaki Teriyaki. Ya, betul-betul lah dia orang jadikan aku budak tadika lah. Konnichiwa. Super Corsa desu ke? Super Corsa. Oh, Super Corsa. Oh, itu dia. Harga Super Corsa SP V3 harga dia 49,000. Oh, 1,000 lebih juga ah. 1,300. Mekaniko? Oh, no mekanik. Oh, okey. Ni dia kira macam kedai aksesori ke ni? Kedai aksesori Oh, aksesori. Wow. New helmet Can I record? Can I record video? Yeah. New helmet New. Wow, very good, very good. Oh, ni sesi unboxing ni. Kita ada brother ni beli helmet. Shoei Mat, Shoei. Wow. What bike? Kawasaki? Suzuki? Yamaha? R1? Siglas. Ini semua helmet baru. Mana ada second hand? 74,000 Mat. Harga dah berapa? 2,000 lebih Mat. Nak cari sini bukan baru, cari yang second hand yang rare macam Shoei. Apa maksud dia? 3,000 tu. Apa dia? Apa maksud dia? Tak tahu lah tu. Diskaun kot 10%. Tak ada apa yang menarik lah sini King. Sama, aku pun tak rasa apa menarik. Apa yang menarik kat sini sebenarnya kita datang ni? Tak tahu sebab kita nak tahu. So kita datang nak tengok apa benda yang menarik. Ini barang baru Mat. Oh, kat sini masih lagi jual berik Mat. Masih lagi jual berik Mat. Oh, tebal berik sekarang dia datang dengan pattern tebal Ni berik lama. Ni pattern berik lama, ni berik baru. Oh. Depa pun dah upgrade berik pun dah upgrade Dulu berik orang pandang pun tidak. Kat Jepun masih lagi menjadi pujaan Itulah harga dia. Ni 59. No discount? Tak ada discount? Diskon. Kenapa tak bagi diskaun? Tax price. Tax anda pasport tahu I pakai. You have passport? Ya. No Malaysia. Ni harga dia. Oh, berapa tu kalau 59 tu? Saya Malaysia. Malaysia. Dia faham bahasa Melayu. Kau cakap bahasa Inggeris pun sama juga jawapan dia, betul? Betul. So kalau harga dia ni ialah 99,800, 2,600, 2,700 lebih kurang dah. Ya ke 2,000? Alamak. Mat, 2,700. Tengok. Ni harga dia. Wow. 2,700. Dah diskaun ke atau enggak? Itu harga diskaun. No diskaun Alamak. Lah. Terima kasih. Terima kasih. Dia kata. Helmet Shoei berapa? Marquez kan? Marquez. Yes.
Kan? Marquez. Ini berapa? Size L. Dia bagi fitting terus. Guys, Japan. Dia main kat Japan Muay Thai kan? Oh yo, kau tengok, wih sematnya. Oh lama. L size is not. Oh ni XL lah. L no. Habis. Alamak, habis pula. Sematnya mat. Sematnya. Marcus, so size L is we can already is this. Nah. Oh, Oh tu. Ini atau tu je. Tak cantik. No, this one is not nice. That one nice. Itu nice. Motegi. This one Motegi kan? Motegi race right? Ni size XS. Oh, patutlah cengkerang dia kecil. Ini harga berapa? Harga berapa? How much? Oh, 2000 lebih agak. 2600. Ini belakang memang semat lah. So, apa yang kita tengah tengok ni adalah proses penyelenggaraan yang dibuat di Jepun lah. Kau boleh nampak cara dia yang buat kerja dia dalam proses menukar minyak hitam ni. Dia tukar o-ring dekat dia punya barang-barang dia. Lepas tu dia letak grease baru. Nampak? Very good lah. Bagus motor Honda ni kan, Mercedes. Yang tu pula dia tengah dual speed man. Harga. Abang tengok harga. Macam Malaysia murah. Dah aku tengok dah tadi. Yes, Brembo Malaysia murah. Yang ni dia tengah servis clutch dia ni. Dia tukar clutch gasket. Okay. Tapi kau perasan tak? Sangat-sangat santai lah dia ni kerja. Dia tengah tukar tayar ni, aku rasa ni dia nak tukar tayar. Tapi kan sangat santai tau dia yang kerja. Kau perasan tak? Dekat Malaysia kalau dia buat kerja kelang kabut. Kat sini relax santai. Potong. Kau bayangkan dia potong gasket pun kan. Potong slow dia potong gasket. Kau ambil customer datang, bang. Cai bau untung apa? Sini memang charge by hour. Dia untung lah. Dia memang untung lah, charge dia by hour. Sini punya style, aku perasan dia tak kejar customer baik. Dia tak kejar customer. Kita punya style kat Malaysia, customer datang tahu-tahu bang, saya 1 jam nak siap motor. Mendesak. Oh, saya nak kena pergi kerja ni bang, 1 jam dia siap bang. Tukar minyak hitam pun tak nak tunggu enjin bagi sejuk kan. Terus nak tukar minyak hitam. Kena sediakan tempat berehat, ada kopi. Tak, memang dia orang nak benda macam tu. Mana ada tadi perempuan tu, mana dia dapat kopi? Kau ingat perempuan tu ada dapat kopi ke? Betul. Dia duduk sebelah kau kan? Melayan TikTok, melayan macam-macam dia layan. Tak ada dapat kopi. Korang ni demand lebih lah orang Malaysia. Kat Jepun elok je kau terima. Up garage. So masa pun sekarang dah pukul 4 lebih. Okay guys, pukul 4 waktu tempatan lebih kurang pukul 4 lebih lah. Okay, 4 suku je tak silap saya. Korang boleh tengok dia dah mendung. Dia dah mula nak masuk kepada waktu-waktu maghrib ni. Hari ni kita menyelam di Up Garage. Macam-macam lagi kita tengok dalam tu. Tapi masih lagi belum mendapat barang yang abang nak lah. Belum lagi mendapat barang yang abang nak. Okay, masih lagi tengah mencari. Kita nak mencari at least dapat 1-2 helmet. Jadilah buat-buat orang panggil apa, buat-buat rasur-rasur kan. Tapi belum dapat. So hari ni cuaca dia memang agak sejuk lah. Banding dengan semalam, hari ni sejuk. Tadi tengah hari ada hujan. Lepas hujan cuaca tu bertambah memang sejuk, sangat-sangat sejuk. Menggigil-gigil hari ni. Okay, apa kita punya ni? Hari ni apa yang kita dapat manfaat ni jalan-jalan ni? Dapat penat kan?
Aku tengok daripada satu garaj masuk ke garaj lain, satu kedai masuk ke kedai lain, apa yang kita beli? Cuci mata je lah. Cuci mata je Betul tak? Tak dapat beli apa pun aku tengok. Oi, kau tengok kembara man. Jimny. Daripada point A ke point B ke point C ke point D, apa yang kita beli? At least kau boleh handle lah. Kira kau seorang, orang panggil apa? Penyelam yang berjaya lah. Yang lain semua gagal lah. Kau beli apa King? Aku beli tu lah. Glove. So kau pun boleh terima lah. Kita pun perlu jadi hamba yang berjaya. Alhamdulillah. Kat mana-mana pun kita perlu. Betul. Ala solat. So lepas mayang ni masalahnya makan belum lagi. Yang halal lah, yang halal. Yang halalnya. Tak, kita ada cerita pasal halal ni. Kita ada cerita. Kita beli roti tau. Valid. Soalan dia ni valid. Kita beli roti. So roti ni diperbuat daripada 3. Telur, tepung, susu. Betul? Soalan dia susu ni datang daripada mana? Daripada lembu. Sekarang lembu ni hidup ke mati? Lembu tu Hidup. So kenapa menjadi isu sekarang ni? Kenapa kau menjadikan dia isu? Yang bela lembu tu siapa? Makan rumput dia, kita tak tahu rumput tu macam tak apa dalam tu. Dedak ke, tak dedak ke. Mana tahu kalau rumput tu dia makan daripada tanah orang lain ke? Betul. Yang orang dia tu makan jiran sebelah. Jiran tak benar kan? Jiran tak benar. Kan dia bersangkut paut semua tu. Inilah dinamakan sebagai makanan yang tidak halalan toiban kan? Oh, dia nak jual barang. Oh, jual exhaust. Dia jual barang baik. Oh, ini cara depa. Depa jual kat depa ni. Lepas tu dia akan jual balik. Dapat kat luar ni orang sikit kan. Datang dia orang kasih polis, jual balik. Kita beli macam orang gila. Motor paling JDM. Kalau tak beli gagal lah kita ni. Race mesti kena made in Japan. Jepun nak pakai tayar apa tadi? Tadi Jepun pakai rim Thailand. Itu pun dia bangga tu. Saya pakai Thailand ni. Serius Kita kalau boleh itu sama lah. Kita kalau boleh mesti nak kena beli Jepun. Kalau Jepun tu dia tak sentuh rim tu, kira bukan ni Jepun tu. Kena tengok kan. Kau tengok kawan aku. Nampak alhamdulillah. Inilah dinamakan walau di mana kita berada, ibadat jangan lupa. Nampak? Tak, sekarang ni pukul kita masih dalam waktu 3.30 4.30 lah. 4.30 waktu sini. Waktu sini. Kau tengok dah gelap mat. Dah nak gelap lah tu. Oh, dah macam maghrib kan. Tengok hidung dengan pipi tu. Betul merah kan. Kau pakai apa mak? Shadow ke apa? SKF ke apa? Tak tahan sejuk. Saya tak tahan sejuk. Mary Kay ke? Mary Kay mat. Mary Kay ya. Mary Kay mat. Merah pipi. Itulah. Dia ikut cuaca. Dia bertukar ikut cuaca. Kalau balik Malaysia gelap Gelap balik. Gelap balik. Tapi hari ni lain macam sejuk dia. Serius Berapa kita ni item? Padahal aku rasa 10 je baru. Berapa? 11 mat. 11 sama. Tapi sejuk. 11 tapi ini sejuk. Hari ni lagi ke? Tapi hujan memang pasal kot tadi. Semalam lagi hujan. Semalam gerimis. Hari ni hujan. Hari ni Dan hujan. Tak sampai setengah jam. Hujan? Masalah hujan tak sampai setengah jam. Dia hujan tak? Dia ni. Semalam hujan tak? Hari ni memang. Semalam hujan tak? Kiranya kau nak bergaduh juga hari ni. Bukan siapa dia gaduh. yang buat hujan tu? Ini cari pasal lah. Ini cari pasal. Bukan dia gaduh. Siapa buat hujan baik. Siapa buat hujan dia persoalkan baik. Ni memang minta mat. Ni memang minta. Ni tanya dia. Okey, sekarang kau nak beli sport rim. Lepas tu? Lepas tu dia cakap dia kata aku nak beli sport rim ni. Fasih dia bercakap dengan kau. Bahasa apa kau pakai? Ni translate. Okey, lepas tu? Lepas tu dia cakap aku boleh jual je tapi kau tak boleh memakai. Aduh, ni betul lah. Kau boleh jual tapi tak boleh makai. Kenapa? Tak tahulah, kita tak boleh nak bawa keluar ke apa ke kan. Dia tanya aku boleh kos jual. Sekarang ni kos shipping semua berapa? Dia cakap tak boleh, saya boleh menjual je tapi anda tak boleh memakai. Takut maksudnya dia tak ada buat pemasangan kot. Tak ada buat hantaran ni. Kau nak aku bercakap dengan dia ke? Okay, mari kau tengok aku cakap bahasa Melayu je, Bat. Confirm dia faham.
Bahasa Melayu, slang Kelantan, slang Jawa. Aku bagi Jawa teruk memang. Pakai Jawa Kau tahu dia orang punya budi bahasa kan. Dia cakap saya nak beli sport name tu, aku cakap dengan dia. Dia cakap, bolehkah anda membimbing saya pergi ke tempat barang tu? Siapa yang cakap yang botak ni ke apa? Ha? Bukan? Bukan, tak ada satu tu. Dia mari. Dia botak tau. Yang tu kita panggil hacks. Hacks. Boleh? Ni, Ha. dengan Ni baru Mat. tak apalah. Ni dengan ni. Ha. So dua ni kau nak beli. Ha, Hantar balik. nak hantar balik. Jom. Maksudnya support terima. Support terima Memakai ke apa benda. Tak apa aku cakap dengan dia. Sekejap. Support terima Malaysia. Malaysia ni nani? Ha. No. Ada positif Malaysia. Aku tu? Ha. Ada support terima Malaysia. Itu no. No, okay? No. Kenapa? マレーシアに、日本国内からマレーシアに送ることはできません。 Sekejap lah, dia belum tekan. Dia dah. Dia dah tekan. Lagi sekali. 日本国内からマレーシアに送ることはできないです。 Jangan tekan, ya. Tidak mungkin untuk mengantar dari Jepun ke Malaysia. Itulah saya cakap. Okey, tanya. Sekarang macam ni, abang pergi balik. Patah balik. Abang tekan ni. Ni Malaysia ke Jepun? Kenapa tak boleh hantar ke Malaysia? Tekan tengah. Dia jadi Japanese. 店頭では国際発送の手続きができないから。 Pengantaran antarabangsa tidak boleh dilakukan di kedai. 日本国内発送のみしか店頭では受付できません。購入はできるけど免税処理はできないよ。 Anda boleh membelinya tetapi anda tidak boleh mendapatkannya tanpa cukai. Ya, semayang jap. Aku cakap bahasa Melayu je dengan dia. Faham terus. Bang, abang Mat. Assalamualaikum. Salam. Hamdan. Okey. Oh, orang mana bang? Saya Singapura. Oh, Singapura. Abang? Saya Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua dapat menikmati nasi goreng Di Osaka. Di Osaka babe. Kita asal dari kampung. Macam mana pun nak nasi juga. Nasi juga kan. Oh. Sambal belacan tetap ada. Sambal belacan tetap ada. Bok macam mana bok? Okey bang. Asal kau pakai chopstick mat? Ni, Ha? sini batu kip. Ha? Sampai sini nak pakai chopstick. Pakai chopstick mat? Pakai chopstick tu. Tak, tunjuk aku macam mana kau makan sekarang. Kau ambil tunjuk. nasi tu sekarang. Kononnya kau dah sampai Jepun, kau dah jadi orang Tengok, Jepun lah. Oh, tengok. gigil. Ulu hara tu. Tak jadi pula. Salah Japan. Terima kasih. Terima kasih. Langat duduk langat. Tarik balik langat. Buka map jadah. Korang main sembang dah macam parlimen main sembang tau. Iyalah, sekarang ni kita dah masuk parlimen. Kau Langat rawang langat dalam kebun. Ni pahit aja. Dia ingat kedai makan ni tu datang je terus dekat Ha, map kau ni. sedia kan. Datang je dekat Kau tempat nak kedai. macam tu ke Bob? Ha, senang-senang kau try duduk depan ni tengok. Tak, kau duduk depan, kau tak buat apa. Kau banyak bunyi pula. Wah, kau punya marah macam kau drive tau. Dia co-pilot mesti backup pilot. Tapi aku tak boleh terima lah bila Bob tadi kan kelang kabut keluar gaya macam dia bayar ni oh. Pelik dia nak bayar. Macam kau keluar duit kau tau. Kenapa nak bayar ni Bob? Ya, aku tengok tak ada bil sampai. Lepas tu aku nak bayar lah. Oh dia pergi kau? Dia yang minta. Kau dia ke style tau. Tak, gaya dia macam dia nak belanja kita hari ni. Lepas tu rupanya nak suruh bayar tong-tong. Aduh. Bukan. Aku dah fikir, woi, aku dah doa tadi babe. Aku doa, ya Allah kau murahkanlah rezeki dia. Bila aku tahu ni tong-tong balik, ya Allah tak payahlah. Biarlah rezeki tu kat aku je. Siut hari ni. Tadi Mat suruh doakan dia nak pakai Ferrari Mat. Kita dah doakan. Tapi dia cakap kalau dia beli, dia akan bagi dia tengok kat luar je. Terus tak doakan, tak jadi doa. Tarik balik. Tarik balik doa tu. Tak jadi. Jangan tarik balik. Kelang tarik balik. Jangan rosakkan nama Kelang. Jalan kebun. Jalan kebun tarik balik. Semua tarik balik. Teruk lah macam parlimen siut sini. Itu nasib baik batu kek tak bersuara. Oi, jangan. Batu Cape tak berani. Sejarah Batu Cape pun tak tahu. Lagi nak sembang duduk Batu Cape. Pui. Kita lahir UK. Ulu Keleh.
Tak payah sembang lah. Aduh, susah lah dapat kawan-kawan macam ni. Seorang lagi tak habis-habis suruh, cepatlah keluarlah, jomlah. Macam dia bayar parking. Dia punya risau macam bayar parking, padahal dia songlap duit member bayar ke parking tu. Duit kena return. Kau tahu tak, sekarang ni kau dah kira haram tau kau ambil duit dia. Aku dah minta halal, Man. Dah minta halal. Dia kata halal. Lepas tu ni kalau habis duit ni minta balik back in sikit. Sekarang pukul berapa jam weh? Sekarang pukul 11.30 malam. Dan temperature berapa? Malaysia. 11.30 Malaysia, 10.30 sini. Sini 12.30 dah. Sini Malaysia 10.30. Okey. So temperature sekarang berapa tadi? 6 degree sejuk kan? 6 degree. So kita sedang bergerak di Bandar Metropolitan Osaka. 6 degree mat, 6 degree. So wrap untuk hari ni. Pagi tadi kita bangun, kita bergerak ke first kedai untuk kita menyelam. Tapi selaman tak berjaya sebab barang baru semua mahal-mahal belaka. Betul? Lepas tu kita pergi kedai yang kedua, ketiga, keempat, barulah kita ada hasil sedikit. Tapi tak adalah yang boleh dibanggakan. Betul? Ya, betul. Apa yang kita belajar kat sini, sebenarnya barang baru sama lebih kurang macam Malaysia. Betul? Kurang pun 300 So kalau kita timbal balik, kalau kita beli dan kita hantar pakai pos, pakai tax, dia jadi lebih kurang sama beli kat Malaysia. Betul? Tapi kalau barang second hand, dia murah. Betul? Ya, betul. Kalau second hand dia murah. Barang baru dia lebih kurang sama je. Kita dah tersalah kedai. Kita ni ingat kedai forex, rupanya kedai beli glove, rupanya kedai jajan juga. Okey. So lewat. Pergi mana? Go back. Arigato. Dia macam mana pun? Arigato gozaimasu. Dia macam man. Dia boleh jual benda tu Boleh geng. Aduh. Ini boleh menyeluk lagi bai. Menyelam. Selam tengok apa-apa barang ada. Ini cantik 114. Wow, nice Burberry dia pun cantik. Cantiknya. Oh, 152,000. Cantik condition baik, macam baru babe. Mana? Macam baru ni Burberry ni. Fendi ada. Fendi pun berniaga kat sini. Kau tengok, Fendi berniaga kat sini kan. Bagus Fendi ni. Mana-mana dia berniaga.